Hari ni aku pakai warna ni, besok aku tukar warna lain, lusa aku tukar lagi warna lain. Sebab apa? Sebab tali ni guys, murah gila. Okay, kau boleh dapat mungkin bawah RM10 je. Kau jangan beli satu, kau beli dua ataupun kau beli tiga. So kau boleh tukar-tukar lah. Hari ni kau nak pakai warna lain, esok kau nak pakai warna lain, taste kau akan datang kau nak tukar warna lain. Kau pilih je, dekat bawah ni memang ada macam-macam option, pilihan warna yang kau boleh pilih. Dan lagi satu, aku nak bagi tahu dekat korang, aku yakin orang dekat luar sana memang susah nak cari tali iWatch ni. Betul tak? So kau boleh tengok dekat beg kuning bawah ni, dan rubber dia pun walaupun dengan harga macam ni, berkualiti. Satu lagi reminder untuk korang, kau beli ni memang kau akan dapat tali je. Kau takkan dapat dia punya iWatch ni sekali. iWatch ni kau kena kumpul duit sikit, kau belilah dekat store dia. Jangan expect dengan harga macam ni kau dapat sekali iWatch. Aku bagi tahu, dapat tali sahaja. Mana kau nak dapatkan, aku akan share link dekat bawah ni. Grab sekarang.